Saya Datuk Mangkubumi Abdul Rahman bin Said, orang bersampat menang. Okey, salah seorang. Jadi saya daripada suku Bidonda Sedia Raja, waris Kampung Tanjung. Untuk Tunku Mukris memang kita amat menyokong, sebab tiada sebab dia untuk diturunkan sebagai yang di-Persatuan Besar Negeri Sembilan. Apa yang saya nampak ialah mengikut apa yang dia orang buat untuk menjatuhkan Tunku Mukris, dia tak ada sebab. Sebab perkara 11, perkara 10 dan perkara 9 tidak diikuti. Okey. Kalau nak turunkan seorang raja tu, dia mesti bersebab. Ada alasan dia dan dipanggil untuk menceritakan apa kesalahan dia, kenapa dia dijatuhkan daripada tahta, diturunkan dari tahta, mesti bersebab. Tanpa sebab tak boleh. Jadi dalam perkara 11, tuanku jawatan yang di-Persatuan Besar Negeri Sembilan tu tak kosong. Dia tak kosong, masih ada. Tunku Mukris masih ada. Jadi bila masih ada, kena ikut perkara 10 perlembagaan. Perkara 10 perlembagaan dia mestilah resign ataupun meletak jawatan sebagai yang di-Persatuan Besar Negeri Sembilan. Dia tak letak pun. Bila dia tak letak pun, jadi mesti refer kepada perkara 9. Perkara 9 yang boleh menyebabkan dia boleh jatuh daripada tahta ialah dia tidak boleh memerintah. Dia tak waras kan. Yang kedua, dia telah melanggar hukum syarak. Dia tak langgar hukum syarak pun. Masa bila pula dia langgar hukum syarak? Sebab adalah adat hukum syarak mesti dipatuhi, mesti diikuti dan dihormati. Kalau tak, dia jatuh pusaka dia. Walaupun dia bukan raja atau tuanku, pemegang pusaka pun sama. Yang pemegang pusaka adat di Negeri Sembilan, dia melanggar hukum syarak, dia terjatuh dan terbatal.